الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Fadil Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Datuk Zamani, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sehat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 25 hari bulan Safar 1448 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan kekuatan dan semangat yang tinggi untuk melakukan sebarang bentuk amal kebajikan sebagai bekal yang paling berguna untuk kita apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan bermula dengan kitab baru. Saya akan pilih daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji Alal Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Kalau dalam cetakan bahasa Arab daripada Darul Qalam, ini adalah juzuk yang ketiga. Adapun ada terjemahan daripada Pustaka Salam ni, yang ini juga jilid yang ketiga. Tuan-tuan boleh rujuk terus sekiranya ada, boleh dikongsikan insya-Allah. Dan kita akan bermula pada tajuk Al-Aiman wan Nuzur, iaitu sumpah dan juga nazar. Maknanya kitab ini adalah kitab fiqh, perbahasannya menurut mazhab Asy-Syafi'i. Sebelum pada itu ada satu pertanyaan daripada jemaah kita berkaitan dengan kunut nazilah. MAIS keluarkan arahan untuk lakukan, tapi sampai sekarang tidak ada sebut untuk berhenti. Ada setengah surau buat, ada setengah tempat tak buat dan seumpamanya. Yang pertama sekali untuk perkara ini, kunut nazilah dari segi pensyariatannya adalah berdasarkan kepada perbuatan Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda ataupun para sahabat menyebut tentang perbuatan Nabi melakukan kunut nazilah, iaitu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ala ri'lin wa dhakwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut. Kunut di sini merujuk kepada kunut nazilah, iaitu mendoakan khusus kepada dua orang yang bernama Ri'lin wa Dhakwan, kerana sesuatu yang mereka lakukan dan timpakan kepada umat Islam. Jadi perkataan nazilah merujuk kepada apa-apa peristiwa ataupun apa-apa perkara yang berlaku, sama ada musibah yang menimpa umat Islam, maka kita berdoa. Doanya adalah seperti mana kunut subuh itu, tuan-tuan dan puan sekalian, dilakukan pada solat fardu, iaitu pada rakaat yang terakhir selepas daripada rukuk, sebelum daripada sujud, untuk rakaat yang terakhir. Ditambah dengan doa supaya Allah Ta'ala selamatkan umat Islam, supaya Allah Ta'ala berikan jalan keluar kepada umat Islam dan mendoakan kekuatan dan keselamatan mereka. Yang boleh melaksanakan ataupun menyuruh untuk kita lakukan adalah ulil amri, sebagaimana yang disebut dalam mazhab
bahawa pihak berkuasa yang boleh menentukan untuk kita melakukan kunut ataupun tidak melakukan kunut. Sekiranya arahan itu masih lagi maknanya belum diberhentikan dan nazilah isu yang melanda umat Islam khususnya di Palestin masih lagi berlaku, maka masih boleh untuk kita teruskan, masih boleh diteruskan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masuk kitab Al-Fiqhul Manhaji 'ala al-Madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah Al-Aiman, perkataan bahasa Arab. Pengarang akan definisikan, kemudian pengarang akan datangkan dalil, seterusnya perbahasan fiqh yang berkaitan. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang ditulis oleh ketiga-tiga tokoh pengarang kitab ini, iaitu Syekh Dr. Mustafa Al-Khin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan juga Ali Asy-Syarbaji. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ta'riful Aiman, definisi kepada perkataan Al-Aiman. Al-Aiman jam'u yaminin wal yaminu fil lughati al-quwwah. Perkataan Al-Aiman itu adalah jamak ataupun plural daripada perkataan yaminun, yamin. Wal yamin, dan perkataan yamin dalam bahasa Arab itu merujuk kepada maksud al-quwwah, iaitu kuat. Bila sebut yamin, maksudnya adalah kuat. Kadang-kadang ia merujuk kepada anggota sebelah kanan, yamin, ataupun sebelah kanan, satu arah yang merujuk kepada kanan ataupun kiri, maka kanan dipanggil yamin. Tapi yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, satu daripada maksudnya adalah al-quwwah, iaitu kuat. Dan ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah. Merujuk kepada maksud kuat ini, tuan-tuan, dikongsikan ayat 45 daripada surah Al-Haqqah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la akhadna minhu bil yamin. Itu ayatnya. Jadi kalau kita ambil terjemahan daripada ayat ini, contohnya adalah Abdullah Basmih dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, disebutkan maksudnya adalah sudah tentu kami akan menyentapnya dengan kekuasaan kami, iaitu dengan kuat, dengan kuasa. Ini merujuk kepada perkataan yamin dengan maksud al-quwwah. Jadi satu daripada maksud al-yamin yang dikongsikan di sini adalah kuat. Al-yamin maksudnya al-quwwah. Seterusnya ada didatangkan dengan syair. Tuan-tuan dan puan sekalian, salah satu yang penting dalam bahasa Arab ini untuk mengetahui makna pada bahasa adalah syair. Sebab itu orang yang belajar bahasa biasanya akan merujuk kepada syair. Itu yang dimaksudkan daripada perkataan Arab asalnya adalah apa. Itu salah satu juga yang dinyatakan. Di sini didatangkan satu syair untuk merujuk kepada maksud yamin yang dinyatakan. Wa qawlu syair idza ma rayatun rufi'at limajdin talaqaha urabatun bil yamin. Dan apabila panji idza ma rayatun rufi'at, diangkat, maknanya bendera ataupun panji, mana-mana bendera itu diangkat, limajdin, al-majd itu maksudnya adalah kehebatan ataupun keagungan. Mana-mana bendera, panji yang diangkat demi satu keagungan, talaqaha urabatun bil yamin, maka ia akan disambut dengan al-yamin, maksudnya adalah dengan kuat. Orang yang mengangkatnya, yang menyambutnya adalah dengan sepenuh kekuatan. Itu maksud al-yamin. Jadi ini merujuk kepada maksud kuat juga. Seterusnya pengarang menyebut wa tutlaqul yaminu 'alal yadil yumna, dan mutlak
diitlakkan perkara atau maaf dengan perkataan al-yamin itu adalah merujuk kepada tangan kanan, al-yad al-yumna. Kenapa tangan kanan itu disebut dengan yamin? Wa dzalika litawaffuril quwwah fiha. Demikian itu kerana tangan kanan biasanya lebih kuat. Biasanya tangan kanan lebih kuat banding dengan tangan kiri. Ada ustaz yang orang yang tangan kirinya kuat daripada kanan. Yang ini tak ramai. Maknanya sebahagian daripada kita memang begitu, dia kidal ataupun tangan kiri. Tapi kebiasaannya yang ramainya adalah yang tangan kanan. Maka hukum yang sedikit biasanya tidak mengambil tempat. Maknanya kalau sedikit tidak mengambil tempat, maka kita ambil yang aghlab, yang ramai. Seterusnya, itu dua. Pertama tadi kuat, yang kedua tangan kanan. Seterusnya adalah watutlaqul yaminu aidan 'alal halif bi mu'azzamin. Dan diitlakkan juga perkataan al-yamin itu merujuk kepada sumpah dengan sesuatu yang diagungkan. Bersumpah dengan sesuatu yang agung. Kat sini masuk perbahasan dan juga maksud yang kita kendaki daripadanya, iaitu al-halif, iaitu sumpah. Wasummiyal halaf ataupun al-halif yaminan. Dinamakan sumpah itu dalam bahasa Arab ada dua perkataan. Al-halif itu sumpah. Falyahlif, sekiranya seseorang itu maknanya nak menyebut dan mengaku, mendakwa sesuatu perkara yang ada pada dirinya, maka hendaklah dia falyahlif, hendaklah dia bersumpah. Kita terjemahkan sumpah. Tapi dalam tajuk fiqh ia dipanggil yamin. Yamin. Yamin, kenapa al-halif itu sumpah? Al-yamin juga sebagai sumpah. Li'annal Arab, kerana orang Arab apabila mereka bersumpah sesama dengan mereka, berjanji setia, akhadha kulli wahidin minhuma biyamini sahibih. Kerana biasanya orang Arab, budaya mereka kalau bersumpah sama-sama mereka, mereka akan ambil pegang tangan kanan saudaranya seorang lagi. Tu datang yamin, tangan kanan pun ia, sumpah pun ia juga. Okay. Ini pada bahasa tuan-tuan dan puan sekalian, maka ada tiga maksud yang dikongsikan. Sama ada ia bermaksud kekuatan, kuat. Yang kedua, boleh jadi juga maksudnya adalah tangan kanan. Dan yang ketiga dengan maksud sumpah. Yang ini masuk perbincangan kita. Wa ammal yaminu istilahan. Adapun sumpah menurut istilah syarak. Pada bahasa, untuk kita memahami latar belakangnya. Pada istilah, ini yang terpakai nanti dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Pada istilah syarak, bila disebut sumpah, itu apa? Fahiya tawthiqu kalamin ghairi thabitil matmun bidhikri ahadi asma'illahi azza wa jal au dhikri sifatin min sifatihi bisiyaghatin makhsusatin. Iaitu tawthiq. Tawthiq ini meneguhkan, teguhkan, maknanya perkuatkan satu-satu ucapan ataupun satu-satu perkataan yang tidak sabit isi kandungannya. Belum lagi sabit isi kandungannya, maknanya boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Maknanya belum sabit. Ghairi sabitin al-matmun, isi kandungnya. Bidzikri ahadi asma'illah, dengan menyebut mana-mana nama daripada nama Allah. Itu namanya sumpah. Nama Allah Ta'ala contohnya adalah Allah sendirilah. Sebab itu kita bersumpah akan menyebut Wallahi. Wallahi, menyebut nama Allah Ta'ala. Nama-nama Allah yang lain ada 99 semuanya juga boleh dijadikan sebagai maknanya tawthiq untuk kita bersumpah dengannya. Ataupun dalam mazhab Syafi'i, au dzikri sifatin min sifatihi, ataupun dengan menyebut mana-mana sifat daripada sifat-sifat Allah Ta'ala.
sifat dengan nama dalam banyak hal itu adalah sama menurut para ulama juga. Allah bersifat dengan sifat sekian. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bisiyaghatin makhsusatin, dengan satu sirah ataupun satu wording yang tertentu. Maknanya mesti kalau bersumpah akan sebut begini. Tapi kalau sebut yang lain daripada yang tertentu itu, maka ia bukan sumpah. Sebagai contoh, paling mudah tuan-tuan dan puan sekalian, seseorang menyebut bahawa dia menyatakan wallahi dia kenal si fulan. Maknanya perkataan yang dia nak perteguhkan adalah dia kenal si fulan. Menggunakan dengan sirah apa? Wallahi. Begitu. Ada orang Melayu sebut sumpah. Sumpah engkau tahu? Sumpah saya tak tahu. Sebut sumpah aja, bukan sumpah dalam syariah. Dia mesti wallahi ataupun watallahi ataupun wabillahi. Bahkan para ulama menyebut mesti dibariskan dengan baris bawah. Wallahi. Begitu juga dengan wabillahi watallahi. Kalau dia baca waqaf, boleh jadi tak berapa betul ataupun tak berapa sempurna sumpahnya. Kerana orang Arab ni pandai juga. Wallah. Kita dah takut dah. Dia pandai rupanya. Dia tak ikut dia punya sirah ataupun wording yang betul. Jadi itu sumpah. Sebab itu tuan-tuan jumpa banyak sumpah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Baris ni baris apa? Bawah. Wal asri innal insana lafi khusr wan najmi wal laili was subhi, dan seumpama itu qasam. Allah Ta'ala bila kita kata sumpah, bahasa Melayu kita sebut sumpah juga. Tapi kalau Allah Ta'ala bersumpah, maknanya ini dengan panggilan ataupun lafaz qasam. Allah bersumpah. Tiadalah Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu penting untuk kita tengok dan perhatikan demi masa. Maknanya masa sangat penting, sehingga Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika tafsirkan surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr sehingga akhir ayat, Imam Fakhruddin Ar-Razi yang meninggal pada 606 Hijrah dalam tafsir Al-Kabir ataupun disebut sebagai Mafatih Al-Ghaib menyebut kesimpulan Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Ini menunjukkan masa inna zamana asyrafu minal makan. Masa itu lebih mulia berbanding dengan tempat. Ada ketikanya Allah bersumpah dengan tempat juga. Contohnya adalah dalam surah apa? Wattini wazaitun wa turi sinin. Itu tempat. Mekah pun kadang-kadang wal baladul amin, itu tempat. Tapi yang lebih banyaknya adalah masa. Menunjukkan masa sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin itu sendiri. Seterusnya, itu kita baca terjemahan, kemudian pengarang huraikan terjemahan definisi pada sudut istilah tadi, kemudian dihuraikan definisi itu satu persatu. Fa kharaja biqaid at-tawthiq, maka terkeluarlah apabila disebut bahawa sumpah itu maksudnya tawthiq kalamin ghairi thabitin al-madmun bi dzikri ahdi asma'illah, maka ada sumpah yang sia-sia. Sumpah sia-sia kerana tidak ada tawthiq, tidak ada menyebut nama-nama Allah Ta'ala ataupun tidak menyebut sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini dipanggil sumpah yang lagha. Al-yamin al-lagh wa hiya al-yamin ad-darijah 'ala al-lisan biduni qasdin. Ia juga termasuk dalam kategori sumpah yang lagha, sumpah yang sia-sia, tak dikira sumpah apabila seseorang yang menyebut satu-satu perkataan di lidahnya, keluar daripada kata-katanya tanpa sebarang qasad, merealisasikan perkara itu
wala tawthiquhu, dan tidak ada tawthiq padanya, tidak diperteguhkan, tidak diperkuatkan dengan perkataan seumpama wallahi, maka dia jadi sia-sia. Ataupun seseorang menyebut wallahi tetapi kontennya tak ada, sebut je wallahi, bersumpah tauthik dengan nama Allah Ta'ala, betul wallahi, tetapi tak ada isi apa yang dia sumpahkan padanya. Seseorang boleh menyebut, demi Allah saya kenal si fulan, demi Allah, terjemahannya wallahi saya tidak kenal si fulan. Boleh jadi kita kenal, boleh jadi tak kenal. Kenapa pentingnya tauthik, tuan-tuan dan puan sekalian? Kalau tidak ada tauthik, tidak ada peneguhan, maknanya tidak bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, dengan mana-mana nama Allah Ta'ala, maka mungkin orang percaya ataupun tidak percaya. Tapi kalau sebut wallahi, dia kata dia kenal si fulan, maka orang terima. Oh, dia kenal betul ni sebab dia bersumpah. Adapun dia menipu ataupun tidak menipu, dia dengan Allah Ta'ala. Tapi biasanya kalau bersumpah, kita terima. Di mahkamah diterima. Kalau sekiranya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, menyebut sesuatu perkara, diterima. Dia menipu ataupun tidak menipu, itu dia dengan Allah Ta'ala. Maka seseorang akan fikir banyak kali, sanggup ataupun tidak menceritakan sesuatu perkara pada orang, dilapik dan diperkuatkan dengan nama Allah tetapi menipu. Ini dosanya bukan sedikit, sebab guna nama Allah tapi menipu. Yang tu berat tu. Biasanya kalau siapa tahu hukum, dia akan berhenti. Daripada bersumpah dengan nama Allah tetapi dia menipu, dia akan berhenti, tidak akan sanggup bersumpah. Itu hati dan jiwa seorang mukmin yang sebenar. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita ni bila belajar hukum, bila tahu tentang agama, bukan disuruh kita ini langgar semua perkara. Kita disuruh tunduk dan patuh. Ada 2-3 soalan sampai ke jabatan, tuan-tuan dan puan sekalian. Ada satu trend orang-orang yang wallahualam agaknya dia kaya kot, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia buat dosa, dia buat maksiat, tetapi keyakinannya adalah dia akan sedekah duit sebanyak-banyaknya supaya terhapus dosa dan maksiatnya. Bukan begitu mudah, tuan-tuan dan puan sekalian. Sengaja buat dosa, sengaja buat maksiat, kemudian bersedekah, niatnya supaya Allah ampunkan dosanya. Lepas tu buat dosa lagi, buat maksiat lagi, sedekah lagi. Itu bukan jiwa seorang mukmin. Tak boleh. Kita sepatutnya akan jadi tunduk dan patuh. Belajar tentang al-yamin, sumpah. Kita tahu bahawa bila sebut nama Allah itu satu yang serius, orang akan percaya. Maka menjadi tanggungjawab kita bersumpah pada perkara yang benar. Jangan berdusta, jangan menipu. Sebab dengan sebab guna nama Allah Ta'ala orang percaya, sedangkan kita pula menipu, itu jauh daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya tidak jadi begitu. Ada sumpah yang sia-sia ini sekiranya tidak ada isi, tidak ada konten, dengan maksud dia sebut wallahi, kemudian diam. Ialah demi Allah apa? Jadi contoh dalam bahasa Arab, وَذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ, seperti seorang berkata, la wallahi, tidak demi Allah, tidak apa. Jadi dia boleh sebut la wallahi, tetapi yang ini bukan sumpah menurut syarak, sebab tidak ada kontennya, tidak ada apa yang dia nak perteguhkan isi daripada kata-katanya. Ataupun itu dari negatif, la negatif. Kalau positif pula, bala wallahi, betul demi Allah. Apa yang betulnya? Jadi kalau ini perkataan seumpama ini, la wallahi ataupun bala wallahi, ini termasuk dalam sumpah kategori lagha, iaitu sia-sia, dengan maksud tidak diambil kira oleh syarak. Dia tak berdosa pun, tetapi tidak diambil kira, bukan sumpah. Bukan sumpah.
Macam saya sebut tadi, kalau orang Melayu kata, saya bersumpah bahawa saya tak kenal si fulan. Ini bukan sumpah menurut syarak. Tidak terkait dengan hukum apa-apa pun. Sebab tidak menggunakan perkataan wallahi walaupun dia sebut sumpah. Sebab sumpah mesti dengan sirah ataupun wording, yang perkataan yang tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, sumpah yang lagha dan sia-sia ini yang tidak diambil kira, okey, ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala ada menyebut sumpah yang dalam kategori sia-sia ataupun yang tidak dikira. Tuan-tuan rujuk ayat 89 daripada surah Al-Maidah. Ayat 89 daripada surah Al-Maidah dirujuk. Firman-Nya, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Kamu tidak dikira salah oleh Allah Ta'ala tentang sumpah-sumpah kamu yang tidak disengajakan untuk bersumpah. Akan tetapi kamu dikira salah olehnya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguh-sungguh. Maknanya kalau yang dibuat tanpa sengaja dikira lagha, tak ada qasad, tak ada niat, tak ada kontennya tadi. Tapi kalau dibuat memang dengan niat, itu adalah sumpah bersungguh-sungguh, yang ni baru diambil kira hukum hakamnya. Kalau langgar, ada kafarahnya. Kalau betul tidak menipu dan tidak langgar, maka tak ada masalah, ini diteruskan. Itu maksudnya. Jadi Al-Quran memang ada kategorikan, satu yang dikira oleh syarak, satu lagi yang tidak dikira oleh syarak, dan Al-Quran menyebut lagha. Firman Allah Ta'ala tadi, la yu'akhidhukumullahu billaghwi, lagha. Sekiranya tidak ada sebarang qasad ataupun tidak ada kontennya. Seterusnya, Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang ayat ini, ayat Al-Quran tadi yang Al-Maidah ayat 89. Aisyah radhiyallahu anha berkata, nazalat fi qawlihi la wallahi wa bala wallahi, rawahul Bukhari. Ayat ini turun berkaitan dengan, iaitu seseorang bersumpah yang menyebut tadi la wallahi, satu lagi bala wallahi. Jadi kedua-duanya disebutkan oleh Al-Quran sebagai ia adalah lagha, sia-sia, dengan maksud tidak dikira oleh syarak. Sebab apa yang ni tadi? Sebab dia tidak ada apa-apa isi yang boleh di kalam, dan perkataan itu tidak ada apa-apa isinya yang boleh dikaitkan dengan sumpah. Sedangkan sumpah ini adalah, ia adalah peneguhan kepada satu statement. Statementnya tak ada, tetapi ada peneguhannya, wallahi, maka itu tidak diambil kira. Seterusnya, qalat Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Abi Daud pula, tadi Bukhari. Dalam riwayat Abi Daud ada riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala huwa kalamur rajuli fi baitihi kalla wallahi wa bala wallahi. Aisyah dalam riwayat yang lain menyebut, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayat itu huwa kalamur rajul, merujuk kepada perkataan seseorang di rumahnya, kalla wallah wa bala wallahi. Orang Arab dia biasalah sebut perkataan ni, tak, wallahi, bahkan wallahi. Maknanya itu jadi kebiasaan orang Arab begitu. Maka ini tidak ada dia punya statementnya secara spesifik, maka ayat menjelaskan termasuk dalam kategori sumpah yang lagha ataupun yang sia-sia. Seterusnya, masih lagi dalam definisi tadi perkataan tauthik. Adapun dalam definisi menyebut ghairi thabitil matmun, sesuatu perkataan yang belum lagi confirm ataupun thabit,
isi kandungnya. Tawthiqu kalamin thabitil matmun la mahalata ka qawlil qail wallahi la amutanna aw wallahi inna syamsa tadi'atun wa hiya tadi'atun fi'lan. Ia akan mengeluarkan daripada semua kenyataan yang memang pasti. Tak perlu pun untuk kita bersumpah. Sebagai contoh, seseorang berkata, demi Allah, saya pasti akan mati. Tak payah bersumpah pun. Memang semua orang akan mati. Jadi, yang dimaksudkan dengan sumpah pada istilah syarak adalah perkataan ataupun pernyataan yang belum lagi sabit. Tapi kalau yang dah sabit secara syarak dan secara akal, yang ini terkeluar daripada perbincangan kita, maka itu bukan sumpah yang kita bincangkan. Mungkin orang kata sumpahlah sebab ada wallahi, tetapi bukan sumpah yang kita nak bincangkan dalam kitab fiqh ini. Macam contoh pertama tadi, demi Allah, seseorang berkata aku pasti akan mati. Tak payah sumpah pun mati juga. Sebab dia dah sabit, dia dah confirm dengan hukum, maknanya yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang hidup pasti akan merasai mati. Begitu juga contoh yang kedua yang dah confirm juga. Kalau bersumpah pun maknanya tidak dikira sumpah yang kita bicarakan sekarang ini. Seseorang menyebut wallahi, tengah matahari dah terbit, pukul 8 pagi tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun sebut wallahi inna syamsa tali'ah. Demi Allah, matahari dah terbit. Dan memang betul matahari terbit pada pukul 8. Dah terbit pun, dah tinggi. Ini juga memang dah sabit. Maka tidak perlu kepada sumpah yang seumpama ini. Memang itulah yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Maknanya ini terkeluar, tidak termasuk perbincangan. Fahadhihi laisat yaminan syar'iyyah. Maka ini tidak dikira sebagai sumpah yang kita bincangkan pada sudut syarak sekarang ini, litahaqquqiha fi nafsiha, kerana ia memang terjadi sebagaimana yang telah Allah tetapkan, takdirkan. Wali annahu la yutasawwaru fiha al-hinth, dan tidak tergambar, tidak maknanya boleh dibayangkan bahawa ada orang yang akan, maknanya ataupun dia tiba-tiba tak jadi. Ada tak orang yang tak jadi mati? Tak, tidak tergambar pada kita. Semua orang akan mati. Cuma bezanya adalah siapa dulu, siapa yang awal, siapa yang kemudian, kat mana dia meninggal dan seumpamanya. Kalau menyebut saya akan mati demi Allah, dia kata dia akan mati di sini, yang tu mungkin muskil sikit, bersumpah. Azan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la
إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saya sambung sikit tuan-tuan sekalian. Dan sumpah dalam syariat Islam boleh berlaku pada menyatakan perkara yang dah lepas dibuat, madhi. Sumpah juga boleh dibuat pada menyatakan perkara yang akan berlaku, mustaqbal. Contohnya seseorang telah makan, lalu dia pun bersumpah menyatakan bahawa demi Allah dia telah makan pada tarikh sekian. Boleh? Wallahi. Dan ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah berkaitan dengan yang lampau, dah lepas, kita boleh bersumpah padanya. Yahlifuna billahi ma qalu. Surah At-Taubah ayat 74. Mereka bersumpah dengan nama Allah Ta'ala ma qalu, terhadap apa yang pernah mereka ucapkan. Maknanya ini madhi, fi'il madhi. Begitu juga kita sebut tadi bahawa sumpah boleh pada perkara yang akan datang. Demi Allah, saya akan lakukan perkara ini nanti. Boleh ataupun tidak? Jawapannya juga boleh. Maknanya yang lepas boleh, yang akan datang. Kalau akan datang, namanya janji. Maknanya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, janji untuk buat. Berjanji itu satu yang besar. Kemudian bersumpah pula pada janji itu, ini jadi besar lagi. Janji mesti dikotakan. Kemudian sebut lagi wallahi, ini lagi lah jadi berat kepada orang yang menyebutnya. Adapun yang akan datang, ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW dalam riwayat Abi Daud. Wallahi la aghzuwanna Quraisyan. Demi Allah Ta'ala, aku pasti akan memerangi, nanti akan memerangi orang-orang Quraisy.
Maknanya Nabi sebut yang akan datang. Ayat Quran tadi sebut yang lepas. Maka kedua-duanya boleh berlaku dan boleh bersumpah padanya. Adapun hukum bersumpah pada sudut syarak, insya-Allah pada pertemuan akan datang sekiranya umur panjang dan diberi izin oleh Allah Taala bertemu lagi insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.